Kami tak ada jalan pintas, kami tak ambil jalan pintas. Ramai orang tanya, kenapa proses ke almarhum ni ambil masa sikit? Kenapa tak boleh buat cepat ke? Okey, biar saya explain dulu. Sebab di almarhum kami tak ada jalan pintas, kami tak ambil jalan pintas. Okey, dalam urusan nak ambil maid ni, dia bukan sekadar proses, tapi dia melibatkan keselamatan keluarga tau. Keluarga tuan-tuan dan puan-puan. Okey, so untuk setiap pembantu rumah ni, setiap maid ni perlu melalui satu prosedur yang lengkap. Di mana kena ada dokumen sah, permit kerja yang betul dan juga mereka check up. Okey. So untuk pastikan semuanya ikut undang-undang, kita kena buat dengan teratur proses yang betul. So walaupun dia ambil masa, tapi risiko dekat masa depan tu lagi rendah, jauh lebih rendah lagi. Okey. So jalan pintas mungkin nampak cepat dan murah. Tapi kalau kata dia berlaku sesuatu masalah masa depan, kos ni jadi lebih besar. Okay, so di Al-Ma'ruf, kami ni utamakan keselamatan keluarga anda, perlindungan yang sah, lepas tu proses yang telus. Okay, kalau nak ambil maid, pastikan pilih agensi yang berdaftar dan bertanggungjawab. Okay, kontaklah Al-Ma'ruf Maid.